Dengan portion besar macam ni memang berbaloi sangat. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak buat ayam madu. Seronok ni makan ramai-ramai untuk berbuka. Okey, caranya mudah sahaja. Kita nak gorengkan ayam sehingga masak. Ayam ni dia dah siap letak garam kunyit. Okey, siap masak boleh angkat dan ketepikan. Kita nak kurangkan minyak dan tumis rempah 3 sekawan bersama 3 helai daun pandan. Masukkan irisan bawang besar, bawang putih dan juga halia. Tumiskan sehingga warna tu agak-agak dah golden brown cantik macam ni. Bolehlah masukkan serbuk kurma, serbuk cili dan juga sedikit air. Tumiskan bahan-bahan ni sehingga pecah minyak. Lepas tu bolehlah masukkan 1 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar sos tomato dan sos cili dari brand Kimball. Penerima My Kasih boleh beli 3 produk ni di pasar raya. Jimat duit. Next, letakkan 2 hingga 3 sudu besar madu dan juga garam secukup rasa. Kalau pekat sangat kuah tu, boleh tambah sedikit air. Lepas tu masukkan ayam yang telah kita gorengkan tadi. Gaul mesra sehingga kuah tu dah bersalur elok dengan ayam cantik macam ni. Boleh letak cili padi dan taburkan daun ketumbar. Siap dah ayam madu kita. Masya Allah, sedap ni. Senang pula tu. Memang berbaloi sangat dapat berkongsi rezeki dengan family dan kawan-kawan di bulan Ramadan. Luaskan rezeki berkongsi bersama Kimball dan jangan lupa cuba tau. Bye-bye.